Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk kelas kedua kita, insya-Allah dalam kelas usaha yang dilakukan oleh My Tutor Academy Senior Berhad. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita, insya-Allah. Allahumma amin. Dan apa khabar semua? Puasa semua okey ke? Semua insya-Allah okey korang? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan saya menasihatkan diri saya terutamanya seterusnya buat sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita elakkan daripada kita menjadi hamba Ramadaniyun. Hamba apa? Ramadaniyun. Sebut sama-sama, tak payah buka mic. Sebut je. Ramadaniyun. Okey, Ramadaniyun, iaitu hamba kepada Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama dalam mazhab Imam Ahmad, seorang tokoh dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia, la ya'rifuna haqqallah, yang mana dia tidak mengenali, dia tidak mengetahui, dia tidak mengenali hak Allah, illa, melainkan fi syahri Ramadan, melainkan di dalam bulan Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang dia kenal Allah hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Keluar daripada Ramadan, dia pun macam setan terlepas kena ikat. Minta maaf tuan-tuan saya sebut. Minta maaf saya sebut. Kenapa? Hari ini kalau kita tengok bagaimana kegairahan manusia, seolah-olah wanita telah diperkosa oleh budaya-budaya atas tiket nama kegembiraan hari raya, kita mula mengikut trend-trend. Atas nama trend, kita halalkan. Nak dapat duit raya pun kena berjoget terlebih dahulu. Terpulang tuan-puan. Kalau nak dengar, kalau tak terima, saya kena sebut kerana ini adalah kebenaran. Mungkin orang kata, yalah ustaz je lah yang betul, ustaz je lah ahli syurga. Tidak. Kita kena sebut, kita sama-sama manusia berdosa, kita sama-sama nak masuk syurga. Ustaz pun belum confirm masuk syurga. Cuma pada hari ini saya kira perkara yang di awal ni untuk kita ingatkan, madrasah Ramadan, 30 hari kita telah dibimbing oleh Allah bagaimana untuk menahan hawa nafsu, bagaimana untuk kita tidak tunduk kepada hawa nafsu, kita tunduk kepada perintah wahyu yang suruh kita meninggalkan maksiat, bagaimana didikan Allah yang menyuruh kita meninggalkan makan dan minum, bukan semata makan dan minum, tetapi memerintahkan kepada kita untuk menjaga hak-hak Allah. Tapi malangnya selepas keluar daripada madrasah Ramadan, kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh tutup aurat dengan sempurna? Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh baca Quran dengan baik? Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh berkunjung ke masjid untuk melaksanakan solat berjemaah? Tetapi seperti mana selepas habisnya Ramadan, maka kita pun dah mula hilang, dah mula susut. Wa na'udzubillah. Inilah yang kita sebutkan sebagai Ramadaniyun. Kita bukan hamba kepada Ramadan. Yang kita sembah bukanlah bulan Ramadan. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah Rabbaniyun. Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama saya mengajak diri saya, seterusnya tuan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat diri kita apa yang telah kita diajar, apa yang telah kita ditraining, dilatih sepanjang 30 hari Ramadan. Maka kita nak tahu puasa kita diterima ataupun tidak. Tengok sekarang ni apa yang berlaku dengan kita. Adakah kita adalah mangsa yang telah diperkosa oleh trend, ataupun kita masih lagi terus tetap meneruskan sebagai hamba yang bertakwa. Hari ini tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seumpama orang yang tak, kita nak cakap paling nipis iman seseorang itu apabila dia berjaya meninggalkan trend. Kalau dulu paling nipis ni mungkin lain, tapi sekarang ni yang paling nipis bila mana dia boleh meninggalkan trend cukup. Kan trend yang mengarut dan sebagainya. Kata Nabi SAW, la tatabbu'anna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. La tatabbu'anna, Nabi bagi jaminan kamu akan benar-benar mengikut mereka. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan hatta dakhalu hajrul
dhab. Sehinggalah kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, la taba'tumuhum, nescaya kamu akan ikut mereka. Sahabat bertanya, "Kunna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara?" Adakah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, bala. Dalam riwayat lain bagi kata Nabi, siapa lagi? Apa yang nak disampaikan masuk sini? Sahabat-sahabat tuan-puan yang dirahmati Allah, apa kita panggil apa ya kelebihan masuk dalam lubang dhab ni? Dhab ni biawak pasir yang boleh dimakan. Apa kelebihan dia tuan-puan? Apa kelebihan masuk lubang dhab? Tak ada kelebihan. Begitu juga tuan-puan kalau kita nak tengok apa kelebihan yang kita ni kalau tak ikut trend. Kerana takut kita tertinggal trend. Apa kelebihan kalau kita ikut trend tu? Apa yang kita boleh dapat? Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama buat wanita. Kepada para suami yang dapat isteri yang bukan kaki Facebook, yang bukan kaki Instagram, yang bukan kaki TikTok dan sebagainya, tahniah. Tahniah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahniah kalau dapat orang dapat pasangan yang macam tu. Sebab saya rasa hari ni cukup susah. Kan, bukan tak boleh kalau nak mengajar dan sebagainya online, okey je. Kan, kalau nak mengajar nanti takut lepas ni tiba-tiba letak jawatan pula isteri Hafiz. Kan Zulaika letak jawatan, dia kata "Ustaz, dengar Ustaz cakap itu bukan, jangan salah faham." Maksudnya atas tujuan yang baik, tidak menjadi masalah. Boleh cikgu-cikgu sekalian? Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara, saya akan buka kita akan berbicara berkaitan tentang hadis. Okey, 40 hadis Imam An-Nawawi. 40 hadis Imam An-Nawawi. Itu yang kita akan baca. Okey, satu hadis insya-Allah dalam 1 bulan 1 hadis kita baca. Kenapa saya nak baca hadis ini? Mari kita tengok apa kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Naddarallahu imra'an. Sesungguhnya Allah akan mencerahkan wajah. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Orang yang telah mendengar akan kata-kataku. Kata-kata Nabi. Apa itu hadis? Hadis ini adalah aqwal, qaul, wa fi'lin, wa takrir. Kataan Nabi, Nabi sebut, ataupun perbuatan Nabi, ataupun pengakuan Nabi. Itu hadis. Kalau Hafiz cakap, dia tak jadi hadis. Okey? Dia tak jadi hadis. Tapi kalau yang Nabi cakap, dia jadi hadis. Perkataan Nabi ataupun perbuatan. Nabi tak sebut pun, tapi perbuatan Nabi buat macam tu, itu hadis. Ataupun Nabi tak cakap, Nabi tak sebut, Nabi senyap. Maksudnya Nabi okey lah dengan benda tu, itu hadis. Contohnya makan dhab lah. Dhab. Bila mana sahabat Nabi makan dhab, biawak pasir ni Nabi tak cakap apa. Maksudnya itu satu pengakuan. Sebab kalau tak boleh, Nabi akan kata, don't do that. Kan? Tapi Nabi tak cakap apa. Maksudnya bolehlah makan. Itu pengakuan Nabi SAW. Nabi kata apa? Naddarallahu imra'an sami'a maqaulati. Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mana sami'a maqaulati, yang telah mendengar kata-kataku, fawa'aha, maka kemudian dia menghafalnya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, kama sami'aha, seperti mana yang telah didengar. Maka mudah-mudahan tuan-puan sahabat, cikgu-cikgu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hadis yang kita dengar ni, maksudnya 1 jam 30 minit kita bersama ini tak akan sia-sia. Tak akan sia-sia. Walaupun saya tak tahu agaknya dia tutup kamera tapi tidur, contoh, tapi taklah cikgu-cikgu tak mungkin macam tu kan. Tapi kan akan dapat pahala insya-Allah kerana kita, Nabi bagi jaminan, naddarallah, Allah akan memberikan cahaya kepada Allah, sami'a maqalati, kata Nabi, orang yang mendengar perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. So, minggu ini kita akan pergi kepada hadis pertama. Begini. Okey, Cikgu Hafiz, cara penceritaan saya begini. Pertama, saya akan baca berkaitan tentang hadis. Okey, kita akan sebut. Kemudian saya akan sebutkan perawi hadis. Perawi ni siapa? Siapa yang menyampaikan hadis ini? Okey, siapa yang sampaikan hadis ni? Jadi bila saya sebut pasal orang yang sampaikan hadis ini, kita akan baca cerita dia. Maksudnya saya akan baca hadis. Dalam kuliah kita 1 jam 30 minit ini, kita akan bicara pasal hadis. Kemudian kita akan bicara pasal sirah. Boleh? Sirah.
sirah siapa orang yang kita nak baca nanti ni. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara berkaitan pengajaran hadis. Apa dapatan hadis yang kita boleh dapat daripada hadis yang telah kita baca. Yang keempat, sesi soal jawab. Kalau sekiranya tuan-tuan sesi soal jawab lah. Tuan-tuan apa cikgu-cikgu soal, saya jawab. Ataupun kalau cikgu-cikgu nampak senyap sangat, saya yang soal, cikgu-cikgu kena jawab. Nama ada kat sini, saya main petik dia lah kejap lagi. Kan 33 orang bersama dengan kita. Okey, saya main petik je kat sini. Kejap lagi dan dia ubah nama. Tengok kejap lagi. Baik, so sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pergi yang pertama, iaitu hadis yang pertama pada minggu ini. Kita akan berbicara berkaitan tentang apa? Kita akan berbicara berkaitan tentang tajuk dia, iaitu niat dalam amalan. Iaitu niat dalam amalan. Iaitu sesuatu perkara yang dilakukan, dia mesti ada niat dia. Okey, apa niat kita masuk dalam kelas ini? Kan, iaitu niat di dalam amalan. Baik, mari kita bercerita berkaitan tentang hadis ini. Disebutkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar. Abu Hafs Umar. Abu Hafs ini siapa dia? Abu Hafs ini adalah panggilan. Abu Hafs. Dia contoh begini Kalau dalam orang Arab, dia akan dipanggil dengan nama, diikut pada nama anak pertama dia. Okey? Yang saya sedang berbicara tentang seorang lelaki namanya Omar Al-Khattab. Siapa dia? Omar Al-Khattab. Dia dipanggil juga dengan Abu Hafs. Sebab ada riwayat yang menyebutkan kerana nama anak dia, anak sulung dia nama Hafsah. Okey? Nama Hafsah, maka dia dipanggil sebagai Abu Hafs. Abu Hafs. Kenal tak anak sulung dia nama Hafsah? Siapa Hafsah ni? Hafsah ni siapa dia? Okey ke? Macam hilang. Okey, Hafsah ni siapa dia? Hafsah ni isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey kan? Hafsah. Okey. So, Umar dikenali dengan Abu Hafs. Orang Arab dia akan dikenali, bapa tu dia akan dikenali dengan nama anak pertama. Contoh, nama anak pertama saya adalah Anas Arifai. Maka panggilan saya, orang boleh panggil saya dengan Abu Anas. Abu Anas. Okey. Baik. So, macam tu Abu Hafs, nama dia apa dia? Omar Al-Khattab. Abu Hafs ni siapa dia? Orang yang sama, cuma panggilan dia Abu Hafs. Nama yang kita akan cerita ni sekarang ini siapa dia? Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh? Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Omar kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Bahawasanya setiap perbuatan itu adalah diiringi dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan bahawasanya seseorang itu mengikut apa yang telah diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya apa yang dia akan dapat kerana Allah dan Rasulnya juga. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia, au imra'atin yankihuha, ataupun kerana wanita, dia berhijrah kerana wanita, ila ma hajara ilaih, maka dia akan dapat dengan apa yang dihajati. Baik, kalau kurang faham tak apa. Perlahan-perlahan saya akan cerahkan cikgu-cikgu pada hari ini. Baik, bismillah. Pertama, kita kenal dahulu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita masuk pasal sirah dahulu, iaitu Umar Al-Khattab. Siapa Umar Al-Khattab ini? Okey, sahabat Nabi dan khalifah. Baik. So, dia adalah khalifah kedua, betul. Baik. Okey. Cantik, dah faham dah tu. Umar Al-Khattab dia adalah khalifah. Mari kita kenal dengan Umar Al-Khattab ini. Saya nak kenalkan biografi Umar Al-Khattab supaya sahabat-sahabat boleh tahu bukan hari ini kita bicara pasal hadis yang Umar sebut saja, tapi kita juga boleh tahu berkaitan tentang Umar Al-Khattab ini. Umar Al-Khattab ini nama sebenarnya siapa dia? Umar. Okey, Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Razah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib
bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, Hafiz dia dah biasa ikut saya dalam umrah, so dia dah boleh hafal lah. Selagi kita tengok, kita suruh dia sebut lah. Mesti dah boleh hafal. Okey. Okey. So, kenapa saya sebut salah silah? Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza. Kenapa saya sebut salah silah ini? Saya nak sahabat-sahabat dengar betul-betul. Tadi Umar, mak dia nama apa? Bapa nama Al-Khattab. Mak dia nama apa? Mak dia nama Khantam bin Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, cuba ingat yang belakang tu nama-nama tu. Kenapa saya sebut salah silah ni? Saya nak perkenalkan kepada sahabat-sahabat kita perlu tahu bahawa sebenarnya Umar, bapa Umar, mak Umar juga adalah keturunan Nabi SAW. Mari kita kenal dengan Nabi kita, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nampak tak? Salah silah ke belakang tu kita akan nampak, oh sekarang ini kita dah tahu bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini dia adalah keturunan Nabi. Atuk nenek moyang dia adalah atuk nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okey, kita dah kenal dah satu. Ini sirah yang kita boleh belajar pada hari ini. Yang kedua, mari kita dengar sedikit bagaimana kisah Umar Al-Khattab memeluk Islam. Dia ada satu cerita yang menarik kerana Umar Al-Khattab ini dia seorang yang badan besar, badan dia sadu besar. Dia botak, dikatakan dia botak dan dia ni panas barat. Dia panas barat. Kaki berangin. Okey? Sebab mungkin minum tigu banyak, wallahu alam lah. Kan? Jadi dia berangin sampai satu masa apabila Nabi SAW menyebarkan agama Islam. Bila Nabi sebarkan agama Islam, waktu itu Umar Al-Khattab antara orang yang menentang Nabi SAW. Satu hari, ada satu cerita menarik. Satu hari Nabi Umar Al-Khattab, waktu itu Nabi berada dekat dengan Bukit Safa. Dekat dengan Bukit Safa ada satu rumah dahulu, namanya rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sekarang ni dia dekat pintu, ada pintu itu dikenali dengan Dar Al-Arqam. Berdekatan dengan kawasan itulah rumah Al-Arqam. Dan cerita ini, namun riwayat ini ada ulama hadis kata hadis ini adalah hadis yang agak lemah. Tapi dalam bab sirah kita boleh cerita berkaitan dengan bab ini. Satu hari disebutkan Umar Al-Khattab keluar. Umar Al-Khattab dia keluar. Dia nak pergi jumpa Nabi. Dia nak pergi jumpa Nabi SAW. Dia nak serang Nabi SAW. Maka dia berjumpa dengan seorang lelaki namanya Abu Nu'aim. Dia berjumpa dengan Abu Nu'aim. Bila Abu Nu'aim nampak dia berjalan, waktu tu dia keluar bawa pedang. Abu Nu'aim nampak dia berjalan, Umar berjalan bawa pedang. Abu Nu'aim bertanya, "Aina ta'midu ya Umar? Where you want to go ya Umar? Aina ta'midu ya Umar? Kau nak pergi mana Umar?" Kan? Nampak macam kalut semacam ni nak pergi mana? Kalut semacam tu tak ada dah dalam riwayat, saya tambah lah. Cuma sebab Umar berjalan kan. Maka Umar kata, "Uridu an aqtula Muhammad." Aku nak pergi bunuh Muhammad. Uridu an aqtula Muhammad. Aku nak pergi bunuh Muhammad. Maka kata Abu Nu'aim, "Wa kaifa ta'manu fi Bani Hashim wa Bani Zuhra wa qad qatalta Muhammadan? Wa kaifa ta'manu fi Bani Hashim?" Kau tak takut ke? Kalau kau bunuh Muhammad, orang Arab ni kita tahu semangat dia semangat asabiah. Semangat pertahankan dia punya kabilah ni kuat. Bangsa dia, bangsa Arab. Dalam bangsa Arab ada kabilah-kabilah macam kita lah. Bangsa Melayu, dalam Melayu ada etnik dia kan. Ada Bugis, ada Jawa dan sebagainya lah. Jadi
Dia bangsa dia pun dia pertahankan, kalau kabilah pun pertahankan. Dia kata wa kaifa ta'manu fi bani Hashim wa bani Zura wa qad qatalta Muhammadan. Macam mana kau nak berani kau nak pergi bunuh Muhammad? Kau tak takut ke nanti Bani Hashim, Bani Zura akan lawan dengan kau, akan serang kau? Kau tak takut ke? Nanti diorang akan bunuh kau balik. Jadi waktu itu apa kata Umar Al-Khattab? Dia jawab, ma araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladhi anta alayh. Dia kata, ma araka illa qad sabauta. Aku ni nampak daripada gaya engkau ni. Ni kadang-kadang saya terjemah ni, saya ada menambah sikit. Nak bagi version 2025 ni. Jadi Umar cakap waktu tu, dia kata, ma araka illa qad sabauta. Aku ni tak nampak, tak lain tak bukan aku nampak engkau ni pun illa qad sabauta, melainkan kau ni dah ikut agama Muhammad ni. Umar tak masuk Islam lagi, jadi dia panggil Muhammad lah. Tapi bila mana sahabat, bila dia ni dia orang akan panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak akan panggil nama saja. Ya, kita tak beradab kalau kita panggil nama saja. Tapi ni saya nak cerita waktu Umar jahiliyah lah. Dia kata maraka ila qad sabauta wa tarakta dinaka alladhi anta alaih. Aku rasa engkau ni Abu Nuaim, kau dah tinggalkan agama engkau ni. Aku rasa engkau ni dah ikut dah kau dah tinggalkan agama engkau. Agama apa? Agama menyembah berhala itulah. Maka dia kata maka Abu Nuaim jawab, afala adulluka ala ajab ya Umar in akhatnaka wa akhtaka qad sabaw wa taraka alladhi anta alayh. Maka kata Abu Nuaim, dia kata apa? Afala adulluka ala ajab ya Umar. Umar, kau pelik dengan aku Umar. Saja saya aku tak tambah sikit rencah unsur dramatik tu. Kan TV3 kan. Dia kata afala adulluka ala al-ajab ya Umar. Umar, kau pelik, aku dah tinggalkan agama aku. Kau nak tahu tak benda yang lebih pelik lagi? Apa dia? Inna khatnaka wa akhtaka qad sabaw wa taraka alladhi anta alayh. Adik kau pun dah tinggalkan agama. Dia pun dah peluk Islam. Kau tak tahu ke? Dia pun dah peluk Islam. Kau pelik aku dah peluk Islam. Kau jangan pelik. Kau jangan nampak gajah dekat semut dekat seberang jalan tapi gajah depan mata tak nampak. Ni riwayat ni saya tambah. Saya nak bagi nampak cerita dia lah. Engkau apa ni, kain koyak tak nampak benda lah patah Melayu tu kan. Dia kata macam lebih kurang macam tu lah. Kan? Dia kata, kau pelik, kau tahu tak kau lagi pelik, adik kau pun dah tinggalkan agama jahiliah, agama yang kau anuti. Dia dah masuk agama Islam. Maka Umar dengar, lagi baran lah dia. Ni cerita baru apa dia kata. Tak sempat dia FYP cerita ni, dia FYP kat situ lah. Dia dengar macam tu terus dia berjalan, dia pergi rumah adik dia. Adik dia nama apa dia? Fatimah. Fatimah ni dia kahwin dengan Sa'id bin Zaid, iaitu antara lelaki yang telah dijamin. Sa'id bin Zaid antara lelaki yang dijamin masuk syurga juga. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Maka Umar pergi waktu itu. Sa'id bin Zaid waktu itu sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab bin Arat. Siapa Khabbab bin Arat ni? Dia seorang hamba. Khabbab bin Arat ni adalah seorang hamba yang mana dia ni satu level dengan Bilal bin Rabah. Kita popular cerita Bilal bin Rabah, betul tak? Tapi kita tak biasa dengar sangat Khabbab bin Arat. Dia ni sama-sama hamba lah. Dan dia pun juga diseksa. Maka Khabbab bin Arat waktu ni, dia di antara hamba yang telah peluk Islam. Jadi dia sedang mengajar Al-Quran dekat Sa'id bin Zaid dengan Fatimah. Maka bila mana dia masuk, dia serang, dia Khabbab memang dah kenal. Orang kampung memang dah kenal dengan perangai Umar. Khabbab terus sembunyi. Dia terus sembunyi. Tak tahu sembunyi kat mana, belakang amari ke, wallahualam lah. Dia terus sembunyi. Dia pergi belasah adik ipar dia. Siapa adik ipar dia? Sa'id bin Zaid. Dia pergi belasah adik ipar dia. Kan? Kemudian dia dah belasah sekali, tak cukup. Ni barang ni tengah marah ni. Tak cukup, dia pergi lagi, dia nak pergi belasah waktu tu. Dia nak pergi belasah adik Sa'id bin Zaid buat kali yang kedua. Waktu itu Fatimah macam tahan. Dia kata, abang, stop it bang, enough. Contoh macam tu lah. Enough abang, enough. Jangan buat dekat suami timah macam tu. Ini contoh lah. Tapi riwayat tak sebut lah macam tu. Cuma dia kata, dah lah. Dia kata, jangan buat dekat suami dia lah, Fatimah kan, adik dia Fatimah. Maka waktu itu Fatimah kata, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinak, ishhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammadar Rasulullah.
Wahai Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinak. Wahai Umar, seandainya agama yang kamu anuti selama ini bukanlah agama yang benar, isyhad, bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksilah anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, messenger of Allah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia kata, kenapa kau nak marah sangat? Kalau kau dah tak percaya dengan agama kau, mari kau ikut aku. Mari kau ikut aku, kau mengucap bersama dengan aku. Seumpama begitulah Fatimah nak sebut. Waktu itu, sahabat-sahabat, cikgu-cikgu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman tu Quran belum dibukukan macam hari ini. Quran belum dibukukan. Dulu dia macam lembaran lah. Saya cuba bayangkan beginilah, waktu tu tak tahu, dia lembaran-lembaran beginilah kan. So ditulis, ada satu macam lembaran iaitu surah Taha. Satu lembaran. Kemudian Umar kata apa? A'tuni hadzal kitab alladhi 'indakum fa'aqrahu. Umar kata apa? A'tuni. Bagi kat aku. Apa yang kau baca? A'tuni hadzal kitab. Bagi aku tulisan kitab ni, macam satu tulisan lah. Hadzal kitab, a'tuni hadzal kitab 'indakum. Maksudnya kalau kata haza tu maksudnya kitab tu macam dekat dengan orang. A'tuni hadzal kitab 'indakum fa'aqrahu. Mai sini bagi kat aku. Aku nak baca tengok apa yang tertulis dekat situ. Maka Fatimah tak bagi. Innaka rijsun wa la yamussuhu illa al-mutahharun. Tak boleh. Engkau tak bersih. Innaka rijsun, kau tak bersih. Kalau engkau nak pegang, engkau kena, kalau engkau nak sentuh, dia tak boleh sentuh dalam keadaan bernajis. Kalau engkau nak sentuh benda ni, engkau kena apa? Kau basuh badan kau dulu, bagi bersih dulu. Maka Omar pun pergi mana? Pergi mandi. Dia mandi kat mana? Rumah Fatimah lah. Kan, elok-elok dia dah belasah kawan tu, dia pergi mandi pula kat rumah kawan tu. Kan, kalau kita dah belasah malu juga kan. Wallahu a'lam riwayat sebut macam tu. Dia tak sebutlah riwayat Umar mandi kat mana. Tapi mungkin mandi kat rumah Fatimah lah, sebab lepas dia keluar tu, maka lepas dia keluar bilik air, kemudian dia bersih, dia pun ambil surat lembaran tersebut, dia pergi dekat Fatimah dan dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dah biasa dengar perkataan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kalau kita baca perkataan ini, maksudnya apa Bismillah? Apa maksud Bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul? Lengkap tak perkataan ini? Lengkap ke tidak? Lengkap kan? Sebab macam mana kata hubung boleh bermula di awal? Cikgu bahasa Melayu ada kat sini. Mana boleh kata hubung mula dekat awal? Tapi dengankan kata hubung, macam mana kata hubung boleh bermula di awal? Dah garu kepala ke Hafiz? Hafiz faham ni Cikgu Hafiz? Okey. Macam mana kata hubung boleh letak dekat awal? Kalau kata, boleh ke cikgu dalam bahasa Melayu kita letak kata hubung dekat awal? Tak boleh kan? Dia mesti ada sesuatu yang menyebabkan kata hubung. Nama bukan kata hubung. Dia menghubungkan dua perkataan. Jadi macam mana ni bila Allah letak Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab tu ulama kupas. Inilah Maha Bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Apa maksudnya bila dimulakan dengan bermakna begini. Galtu Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ashrabu, aku minum. Ini contoh saya tunjuk macam mana minum kan. Bismillah, minum. Itu contoh minum lah kalau biasa tengok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ashrabu, aku minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u, aku baca. Kita dah baca Quran kan. Aqra'u, aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak sekarang ni penggunaan Bismillahirrahmanirrahim? Maka ia dimulakan dengan mana? Dia dimulakan dengan, iaitu dengan perbuatan kita yang memulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi beza sahabat-sahabat, bila mana kita baca Quran, kita nak mula pada ayat awal, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah pun. Cuma kalau kita tahu kaedah dia lagi tepat lah. Tapi bila mana kita baca ayat Quran, kita mula di pertengahan ayat. Okey, kita mula di pertengahan ayat, maka kita tak baca dengan, kita tak mula dengan Bismillah. Kita mula dengan apa? Na'udzubillah. Bukan. Kita mula dengan apa?
Kita mula dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Okey? Contoh kan, esok pagi Jumaat. So, kalau kita baca ayat daripada ayat awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabil apa macam mana? Lupa dah aku. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul la raiba fihi hudan alladzi Dzalikal Kitabul la raiba fihi hudan. Kan? So, bila kita baca ayat itu, kita mula dengan bismillah. Tetapi kalau mana kita baca di pertengahan ayat, contoh kita baca surah Sajadah, kita mula tengah ayat. Allah sebut, kalau kita baca pertengahan ayat, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca Quran saja-saja, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita dalam solat, kita baca pelan-pelan lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna kisuruhusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah, kalau kita baca tengah ayat, kita mula dengan al-isti'anah. Boleh setakat ni Kalau kita baca ayat awal, kita baca bismillah. Baik. So, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu-cikgu yang dirahmati Allah, bila dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia kata asma'u tayyibatun tahiratun. Ini adalah nama-nama yang lagi baik, lagi suci. Umar Al-Khattab, kita masih lagi bicara pasal Umar. Ini adalah nama-nama yang baik, lagi suci. Maka dia pun baca surah dia. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan min khalaqal arda was samawati al-ula. Dia baca ayat ini sampai ke ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Biasa dengar tak? Ada ustaz-ustaz yang mengajar, dia kata kalau suami kepala batu, waktu dia tengah tidur, bacalah doa ni. Lepas tu hembus kat ubun-ubun dia tengah tidur tu. Biasa dengar tak tuan-tuan? Kan? Umar baca ayat ini, Umar berubah. Kan? Umar berubah. Umar rasa cair hati dia apabila dengar ayat ini. Sebab Umar faham. Yang isteri nak baca kat suami dia haram pun tak faham apa. Kan? Entah dengan tajwid pengalangan dia pun tak faham. Entah apa ustaz tu baca, aku hafal je lah. Dia kata. Orang kita kan suka benda itu. Nanti kalau tuan-tuan sakit belakang, baca ayat ini. Wa idza batashtum. Main baca, dia sendiri pun tak faham apa. Yang paling menyedihkan, ayat 1000 dinar kat dinding tau. Ayat 1000 dinar. Kita, cantiknya. Apa yang tulis? Entahlah, dia kata. Aku tengok cantik, aku beli je lah. Taklah mahal mana, 300 je satu frame tu. Menyedihkan tuan-tuan. Adakah Quran diturunkan itu tujuan dia? Tidak. Kan? Ayat 1000 dinar adalah ayat yang kita ingat ayat rezeki. Betul ke ayat rezeki? Betul lah, memang ayat tentang rezeki. Tetapi kita kena tengok apa pedoman dalam ayat itu. Begitu juga surah Taha ini. Kalau kita nak baca, bukan tak boleh baca kat ubun-ubun suami. Yang suami kan, Hafiz nak teringin nak baca kat ubun Zulaikha kan. Kena tengok takut dia terjaga pam tu penampar tu muka tu. Kan? Boleh baca, tapi kalau boleh bagi fahamlah apa tentang surah Taha ini. Surah Taha ini ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran ini tidaklah diturunkan supaya engkau menanggung kesusahan, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan Quran ini sebagai reminder, peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqas samawati wal 'ula, diturunkan oleh Tuhan yang menguasai, yang telah menciptakan langit, 7 lapisan langit, mencipta bumi yang maha tinggi. Yang ini yang surah Taha cerita. Sampai ayat ini Umar tersenyum. Dan dia ucapkan sampai ayat mana? Innani anallah. Ayat innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat sebagai tanda memperingati aku. Bila dia baca ayat ini, sebab tu saya kata, saya sebut itu lagi kan, kita bila baca ayat Quran, imam baca ayat Quran menangis, kita pun menangis. Saya sebut itu lagi. Ya, imam baca Quran menangis sebab apa? Sebab faham. Kita menangis sebab apa? Sebab panjang. Itu bezanya. Tapi bila kita baca ayat Quran ni, Umar menangis ayat ini kerana dia faham, ya Allah. Kan dia kata ayat ini sebab Umar ni pun orang pandai. Dia pandai. Jadi dia kata bahasa ini adalah bahasa yang sangat indah.
Maka dia kata, ma ahsana hadzal kalam wa akramahu dulluni ala Muhammad. Alangkah indahnya perkataan ini, mulianya perkataan ini. Dia kata apa? Dulluni ala Muhammad. Bawa aku kepada Muhammad. Dia belum masuk Islam lagi. Jadi dia kata, bawa aku jumpa Muhammad. Jumpa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu tu Khabbab tadi, ingat tak saya cerita Khabbab tadi sembunyi kan? Khabbab tu terus keluar. Bila dia tengok Omar dah macam cool down sikit, dia nampak, ni okey dah ni. Tadi dia pun takut kena belasah sekali. Kejap lagi aku kena rembat dengan Omar ni. Dia tengok Omar dah cool down sikit, dia pun turun, dia pun keluar. Daripada mana dia sembunyi? Wallahu alam lah. Dia pun keluar, dia kata, abshir ya Umar. Bergembiralah wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watu Rasul sallallahu alaihi wasallam laka lailatul khamis. Aku berharap engkaulah orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa Nabi yang Nabi doakan pada malam Khamis. Pada malam hari Khamis. Apa doa Nabi? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Rupanya Nabi sering berdoa kepada Allah. Ada beberapa riwayat yang sebut antara doa Nabi doa apa? Kerana mereka ini antara orang yang hebat. Kalau diorang ni peluk Islam, diorang ni influencer. Kalau diorang ni peluk Islam, dia akan mampu influence masyarakat sekitar. Dan diorang ni orang yang hebat. Maka Nabi doa apa? Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham. Allahumma a'izza bil Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan kehadiran, dengan masuknya kan Islam ini kepada dua orang ini. Siapa dia? Bi Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab dengan seorang lagi bi Amr ibn Hisham. Siapa Amr ibn Hisham? Jadi, ya Amr ibn Hisham ni siapa dia? Abu Jahal. Sahabat-sahabat, Amr bin Hisham ini juga keturunan Rasulullah. Nama sebenar Abu Jahal ini juga keturunan Rasulullah. Nama sebenarnya siapa? Amr bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah. Kalau kita perasan, Abu Jahal ini dia adalah keturunan siapa? Dia ada kaitan adik-beradik. Dia adalah adik-beradik dengan siapa? Dengan isteri kepada bapa Umar, iaitu maksudnya mak Umar lah. Mak Umar nama apa? Khantamah bin Hashim bin Mughirah. Amru bin Hisham, Khantamah bin Hisham bin Mughirah. Amru bin Hisham bin Mughirah. Nampak? Okay? So, dia ada kaitan lah dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini. Jadi, bismillah. Ada soalan? Okey, baik tak ada. Okey. So, jadi kalau ada soalan boleh terus keluar kat situ macam biasa. Kejap lagi di penghujung saya akan bacalah soalan-soalan tersebut. Maka Abu Jahal pun tadi, rupanya Nabi dah doa macam tu dah. Jadi waktu tu maafkan saya, Umar Al-Khattab pun jalan. Maka bila mana dia pergi nak jumpa dengan Nabi SAW, waktu tu Nabi berada dekat bukit yang Bukit Safa. Nabi berada dekat Bukit Safa. Kemudian Nabi duduk dekat situ. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu pun ada dekat situ. So, tiba-tiba diorang nampak ada orang datang. Malaku, siapa tu? Apa yang berlaku? Umar datang ni, dia kata. Ya Umar datang. Macam itulah dah rumah kan. Sebab rumah tu rumah apa Al-Alqam ni rumah yang tersembunyi tu. So dia datang. Siapa tu? Umar. Wa Umar, Hamzah kata Umar, iftahu lahul bab. Buka pintu. Fa in aqbala qabilna minhu wa in adbara qatalnahu. Buka pintu. Kalau dia datang dengan cara baik, kita sambut dengan cara baik. Ini terjemahan mudahlah. Wa in adbara qatalnahu. Tapi kalau dia datang dengan cara buruk, memang aku bunuh dia. Hamzah ni pun bukan salah orang. Kita kenal dia dengan Asadullah. Dia kata fa in aqbala qabilna minhu. Kalau dia datang dengan cara baik, kita sambut dengan cara baik. Wa in adbara, kalau dia datang dengan cara yang tak baik, wa in adbara qatalnahu, kita bunuh dia. Maka waktu itu bila mana Umar pun datang, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq. Umar pun jumpa dengan Rasulullah, dia kata, Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Nabi jawab, bala. Nabi jawab apa dia? Bala. Dan Nabi jawab, bala. Benar sekali. Fa fi ma al-ikhtifa والذي بعثك بالحق لا تخرجن.
maka fafi ma'al ikhtifaq. Kalau benar kita berada di atas kebenaran, kenapa kita perlu bersembunyi-sembunyi? Ini dalam fasa dakwah secara tersembunyi. Fafi ma'al ikhtifaq. Kenapa kita perlu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Wallazi ba'athaka bil haqq la takhrujanna. Demi zat yang mengutuskan kau dengan kebenaran, kita keluar. Kita dakwah secara terang-terangan. Maka waktu itu, di sinilah titik point. Turning pointnya, Umar Al-Khattab telah memeluk Islam. Boleh? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? So kita dah cerita sikit tentang sirah bagaimana Umar Al-Khattab memeluk Islam. Baik. So sirah kita dah selesai. Kita dah kenal sikit. Sebab sebelum ni kita duk dengar nama Umar mana? Kan? Umar Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab iaitu sebagai, tadi sahabat-sahabat pun dah kenal lah tadi, dia khalifah yang kedua, dia adalah sahabat Nabi SAW. Kan? Tadi kita dikenal dengan lebih mendalam bagaimana turning point Umar Al-Khattab memeluk Islam. Baik. Seterusnya, mari kita lihat hadis Nabi SAW yang kedua. Nabi sebut berkaitan innamal a'malu binniyat. Innama ini adalah adatu hasri dalam bahasa Arab. Ia ayat sekatan. Bahawasanya setiap perbuatan ini mesti dengan niat. Sahabat-sahabat, apa syarat amalan kita nak diterima? Ada dua. Apa dia? Apa dia dua? Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu syarat amalan nak diterima. Kalau dia ikhlas buat amal ibadah, tapi dia buat yang Nabi tak ajar pun, benda tu tak ada pun dalam tuntutan, amalan tu tak diterima. Boleh faham? Tapi kalau dia buat macam mana amalan yang Nabi ajar tapi tak ikhlas, dia nak tunjuk dialah yang paling sunnah, dia je lah yang ikut sunnah, orang lain ni semua tak sunnah, orang lain ni semua bid'ah, orang lain semua tak bagus, aku yang paling sunnah. Buat kerana nak tunjuk pada orang. Ikut Nabi tak? Ikut Nabi. Tapi dia nak tunjuk pada orang dia yang terpaling sunnah, #terpaling sunnah, maka amalan dia tak diterima. Maka syarat amalan kita hendak diterima berapa? Dua. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia kena ikut seperti mana yang Nabi SAW telah apa? Telah ajar. Boleh? Setakat ini? Baik. So, apa yang Nabi sedang ajar kepada kita, bahawasanya setiap amalan itu bermula dengan niat. Kita ni sekarang ini masuk dalam kelas ni, kita ada niat masing-masing. Apa niat kita sebenarnya? Tak apalah, orang dah suruh masuk je lah. Kan? Tapi saya yakin cikgu-cikgu tidak begitu, insya-Allah. Kan? Mudah-mudahan. Sebab untuk yang macam kuliah bulan lepas pun saya tengok nampak masing-masing punya soalan kan. Excited masing-masing tanya soalan dan sebagainya. Maksudnya memang mendengar lah tu, insya-Allah. Okay? Jadi cuma hari ni kita nak tengok lah mendengar ke tidak. Kejap lagi kita, tu saya kata sama ada tuan cikgu-cikgu tanya soalan kat saya ataupun saya tanya soalan kat cikgu kejap lagi. Okay? Baik. So, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu dia akan mengikut dengan apa yang telah diniatkan. Setiap seseorang itu dia telah akan ikut dengan apa yang telah diniatkan. Jadi apa yang kita niat, apa yang kita nak buat, apa yang kita berniat, maka itu yang kita akan dapat. Boleh? So kata Nabi SAW, kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang berniat melakukan sesuatu kerana Allah dan Rasulnya. Saya nak tanya dekat cikgu-cikgu yang dekat dalam ni. Cikgu-cikgu mengajar kerana Allah ke tak? Ke sebab nak cari duit? Cuba jawab. Nak cari duit ke kerana Allah? Cikgu mengajar kerana Allah ke kerana nak cari duit? Baik, bismillah. Dengar betul-betul cikgu dah. Kerana Allah. Baik. Kita mengajar kerana Allah. Jadi duit itu macam mana? Kita jangan tertipu. Kadang-kadang ramai orang mempergunakan kita ni buat apa-apa kerana Allah. Payment tu tak payah kira sangat. Tuan-tuan. Ini banyak orang mempergunakan, bukan macam tu.
yang kita kerana Allah itu niat kita. Yang habuan dunia yang kita cuma, kita taklah buat semata-mata kerana benda tu. Kerana Allah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Cuma kita dengan manusia, kita ada muamalat, kita ada sistem transaksi, kita perniagaan dan sebagainya. Maka bukanlah bila mana kita melakukan, kita meletakkan pembayaran, kelas tuition meletakkan pembayaran, maksudnya tak ikhlas. Kan? Bila letak je kelas-kelas letak pembayaran, lagi-lagi kelas mengaji ni. Kalau letak je pembayaran, ustaz ni habis. Ustaz ni tak macam orang dulu-dulu. Tahu tak ustaz orang yang dulu-dulu, diorang tak letakkan pembayaran. Ni ustaz sekarang ni siap letakkan bayaran. Memanglah kau kena faham, orang dulu ustaz tu tak letakkan bayaran, tapi bila dapat padi, dia bagi beras. Orang sekarang ni lantak kau lah ustaz. Dia makan nasi komok, yang kat ustazah kat rumah tu berkomok muka tak makan. Kan. So, lain. Kan? Tuan-tuan, betul ikhlas itu kita dengan Allah. Allah sebut di dalam Quran. Surah Al-Qasas. Tengok Allah kata. Kalau orang duk jawab, duk letakkan ikhlas kerana Allah ni tak payah fikir pasal pembayaran, tuan-tuan jawab dengan Quran, jawab surah Al-Qasas ayat 77 ni. Allah kata apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan untuk engkau, untuk habuan akhirat engkau. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa habuan dunia kamu. Kita pergi kerja macam biasa, so tiba-tiba cukup bulan minta bos, kenapa gaji tak masuk lagi? Astaghfirullahalazim. Apa ni tanya soalan macam tu? Awak kerja kerana gaji ke kerana Allah? Kalau bos macam ni, boleh kita bunuh sama-sama. Wa na'udzubillah. Kan? Ni mempergunakan agama. Jangan, tak boleh macam tu. Kenapa cakap macam tu? Tak boleh macam tu. Wa na'udzubillahi min zalik. Tak boleh, sahabat-sahabat. Kan? Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga, bukankah tugas kita mencari nafkah ini juga kerana yang suami cari nafkah untuk siapa? Bukankah Allah yang suruh juga? Suruh jaga anak, suruh jaga bini. Yang isteri, kenapa pergi cari nafkah juga, cari kerja? Sebab aku nak bantu suami aku nak jaga anak-anak aku yang terbaik. Bukan ini juga tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini telah menjawab. Bila mana maksudnya cuma jangan kita letakkan segala-galanya kerana dunia je. Kan? Sebab tu saya sebut, ada orang yang buat solat sunat duha kerana apa? Solat sunat duha kerana nak murah rezeki. Itu tak boleh. Kenapa buat solat sunat duha tak tinggal? Alhamdulillah rezeki masuk. Itu tak, kena jaga-jaga. Kan saya dah sebut dah sebelum ini. Kita buat duha kerana apa? Kerana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan pada sebelum ini. Kan? Kita buat duha kerana apa? Dan kalau rezeki Allah bagi, alhamdulillah. Kalau rezeki tak ada, tapi rezeki ini macam-macam, kadang dalam bentuk kesihatan dan sebagainya. Maka siapa yang buat sesuatu kerana Allah, maka dia akan dapat macam itu. Dan Allah sebut apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi siapa yang buat semata-mata kerana dunia, kan, lantaklah tak payah kerana Allah dan sebagainya, buat apa? Kan, buat aku memang buat kerana dunia dan sebagainya. Memang boleh letak payment, tapi payment tu jangan letak tu sampai Allahu Akbar. Bila dengar saya kata boleh letak payment saja, ni bukan tiket untuk menghalalkan. Tiba-tiba kelas tuition tu tiba-tiba jadi berapa? Satu kelas kami kita buat memang keadaan Allah lah. Cuma ustaz dah sebut kelas hadis malam. Jadi untuk esok, start pada esok kelas tuition kita untuk 1 bulan harga dia lebih kurang dalam 3,000. Okey, 1 bulan 3,000 untuk satu kelas. Sebab ustaz dah cakap semalam, habuan dunia kena cari juga. Itu salah tu. Yang satu kelas. Ni bukan 1 bulan dah, satu kelas. Dia letak sampai 3,000. Yang ni kita panggil apa dia? Kita panggil apa CD, tahu CD? Apa CD? Cekik darah. Okey? Okey. Jadi Nabi sebut apa? Nabi kata fa'man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang berhijrah kerana dunia dan apa yang habuan dunia yang dia nak cari, au imra'atun yankihuha, ataupun sebab dia berhijrah. Maksudnya bila kita buat sesuatu kerana dunia, maka dia akan dapat dunia je lah. Tapi dan sesiapa yang buat sesuatu, contoh dalam kisah ini, ada seorang lelaki yang mana dia berhijrah kerana apa? Dia berhijrah kerana perempuan. Orang pergi berhijrah, dia berhijrah juga. Hijrah Nabi daripada mana? Mekah ke Madinah. Waktu itu bila sahabat-sahabat berhijrah, lelaki ini ikut berhijrah. Tapi kenapa dia berhijrah? Kerana dia nak kahwin dengan perempuan dekat Madinah. Sebab itu dia pun berhijrah. Maka dia akan dapat macam itulah.
Disebutkan dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana fina rajulan khataba imra'atan yuqalu laha Ummul Qais. Ada seorang lelaki di kalangan kami yang namanya Ummul Qais. Fa'abat an tatazawwajaha hatta yuhajir. Yang mana perempuan tersebut tak nak berkahwin dengan dia sehinggalah Ummul Qais ini ikut juga berhijrah. Fahajara fatazawwajaha. Maka sebab itulah dia keluar berhijrah. Kenapa dia berhijrah? Sebab perempuan tu letakkan syarat, kalau you nak kahwin dengan I, you kena berhijrah, ikut sekali pergi ke Madinah. Kalau you tak nak berhijrah, maka I pun tak nak kahwin dengan you. So, bila mana dia berhijrah kerana perempuan tersebut, maka itu yang dia akan dapat. Dia dapat tak kahwin? Dapatlah perempuan tersebut. Tapi dia tak dapatlah pahala kerana Allah dan Rasulnya. Fakunna nusammihi muhajiran Ummul Qais. Maka kami namakan lelaki tersebut dengan hijrahnya Ummul Qais. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat dalam hadis yang kita baca ini? Yang pertama, ulama telah bersepakat. Cuma kita kata setiap perbuatan itu dengan niat. Niat itu tempat dia dekat mana? Dekat mana tempat niat? Niat tempat dia dekat mana? Dekat hati. So tempat dia dekat dalam diri. So yang kita lafaz itu apa dia? Kalau yang kita lafaz tu nama dia apa? Niat tempat dia dalam hati. Kalau yang kita lafaz tu nama dia apa? Nama dia lafaz lah. Saya dah bagi tahu. Kan? Niat dalam hati. Kalau yang kita lafaz tu nama dia apa? Nama dia lafaz lah. Lafaz niat. Kan? Nawaitu sauma ghadin. Kadang-kadang saya nak tergelak juga kadang. Bukanlah kita nak meremehkan. Pagi-pagi boleh pula sahur kan, angkat tangan nawaitu sama ghadin. Bro, tu bukan doa bro. Tu bukan doa. Zat-zat nawaitu sauma ghadin. Betul, nak mudah hafal boleh lah, tak ada masalah pun. Yang siap pergi angkat tangan tu, apakah hal? So, kalau dia tak baca nawaitu sama ghadin, dia terus dalam hati dia sebut, aku nak puasa. Boleh tak? Terangkat dah niat dia. Terangkatlah. Kan? Sebab niat tu tempat dia dalam hati. Yang kita sebut ni lafaz niat, nak semayang. Kita berdiri. Usalli fardhu zuhri arba'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu lafaz. So hati kita iring. Allahu akbar. Boleh? So dia tak buat lafaz. Dia terus Allahu akbar. Sah ke tidak solat dia? Sahlah kalau dia berniat. Boleh. So ada orang dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk kita melafazkan niat usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. So kita boleh lafazkan. Boleh tak? So ulama telah bersepakat yang pertama, tempat niat adalah dalam hati. Yang pertama, kemudian ulama telah bersepakat bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukan kecuali dengan disertai dengan niat. Maksudnya apa? Ada orang ni dia pergi ambil air. Dia ambil air, nak macam ambil air semayang tu, tapi dia tak berniat nak wudu pun. Tapi dia basuh cara macam nak berwudu. Maka adakah dia dapat pahala? Adakah dia kira berwudu? Tidak. Kalau dia tidak berniat. Boleh faham tak? Maksudnya apa pun nak kena buat, dia kena berniat. Seorang yang dia kata aku tak berniat lah semalam. Nak puasa esok ni kan. Dia kata aku tak berniat pun. So kita boleh tengok dia bangun sahur ke tak? Kalau tiba-tiba dia kata bangun sahur, bangun. Lalu tu apakah hal yang kau bangun sahur tu? Itu niat lah tu nak puasa. Faham tak? Perbuatan dia tu menunjukkan dia memang niat lah. Dia pakai kain ihram. Dia pakai kain ihram. Dekat KLIA. Lepas tu, sampai dekat miqat, dekat Qarnu Manazil, dia tak niat. Kan? Dengan dia, dengan mutawif tertidur. Selalu kat Qarnu Manazil, mutawif jalan sekali. Mutawif akan ingatkan labbaika umratan. Dengan mutawif pun tertidur kan. Sebab tadi awan mendung, jadi dengan dia pun dah muntah, tertidur. Okey. Jadi dia pun aku tak niat tadi. So adakah boleh terpakai ke tidak? Terpakai sebab dia telah memakai kain ihram. Yang pakai kain ihram tu kenapa? Sajalah, tak ada saja mestilah kau nak pergi bawa. Itu memang cikgu dekat rumah pakai kain ihram. Pergi tarawih pakai kain ihram. Kan? Zulaikha tanya, abang nak pergi mana tu?
Saja je nak pakai kain ihram, lama dah tak pakai kain ihram ni kan. Buat apa simpan pergi terawih. Orang tengok atas bawah gila ke apa mamat ni lah. So tak mungkin kan. Jadi so itu perbuatan kita tu telah menunjukkan kita telah berniat. Okey. So yang kedua, niat adalah kata Syekh Sa'adi adalah melakukan amalan dengan sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah berniat satu, itu syarat amalan. Yang kedua kita buat itu kerana siapa? Kerana Allah. Niat tu kerana Allah. Sebab itu saya dah sebut dah sebelum ini dalam hadis Nabi sebut apa? Dalam hadis surah Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirku asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Ar-riya. Sebab tu Syekh Sa'adi kata apa? Niat ini mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Kenapa pergi umrah? Kenapa pergi umrah tiap-tiap tahun? Saja. Sebab saya dah tak tahu konten apa yang saya perlu buat untuk tahun ni. Adik saya rasa konten umrah ni mungkin boleh menyebabkan follower saya naik balik kot. Wa na'udzubillahi min zalik. Kan? Ada sekali tu saya punya satu post tu saya tegur pasal benda ni lah, hadis yang sama saya baca dan dipostkan dekat satu travel ni. Ramai orang hentam saya. Orang hentam saya pasal hadis ni lah yang saya baca ni. Sebab dia kata, kalau jangan nak macam tu yang kau post kat media, kenapa? Yang pertama bukan saya yang post, unit media travel tersebut yang post. Kan? Kemudian yang kedua, kita bolehlah bercerita bukan apabila kita berkongsi je namanya riak. Tak, cuma sebagai ingatan kita bersama. Kita tak boleh nak judge orang itu riak. Cuma kita kena jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Ada orang dia pergi ambil gambar suami isteri Zulaika dengan Hafiz. Alhamdulillah, insya-Allah kami bakal terbang. Kan? InsyaAllah kami bakal terbang, doakan kami. Adakah itu riak ataupun tidak? Kita tak tahu. Kan? Mungkin Hafiz dengan Zulaika tak ada pun perasaan tu, saja je kita nak bagi tahu supaya korang tahulah lepas ni jangan ada kontak aku nak pergi beramal ibadah. Mungkin itu sebabnya. Kan? Sebab tu dia letak kat story WhatsApp kecuali dengan beberapa golongan yang telah dihidden lah. Yang tu je tak boleh tahu yang dia pergi. So, jadi masalah pun. Kan? So, kita boleh je kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Orang yang buat kerana manusia, Nabi kata apa? Kerana orang yang buat iaitu syirik kecil ini. Syirik kecil ini ada perkara yang Nabi paling takuti. Nabi kata apa? Asyirku asgharu. Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Sahabat tanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, apa dia? Ar-riya'u. Ar-riya'u. Adalah riya. Dan kata Nabi SAW, ketika mana manusia, idza juziya an-nasu bi'amalihim. Apabila manusia berkumpul, idza juziya an-nasu bi'amalihim yaumal qiyamah. Bila mana manusia berkumpul di hari kiamat nanti, maka Allah Subhanahu Wa Taala yaqulullahu azza wa jalla, yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah akan bercakap kepada orang yang beramal ibadah, kenapa engkau duduk dalam kelas ni? Saja je duduk. Kan? Kerana apa? Kerana Hafiz. Maka bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tu. Kena betulkan. Kan? Kerana kejap lagi bukan apa, lagi kredit tak cukup. Nanti dia potong pula allowance. Jangan. Kita kena buat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat sesuatu kerana nak tunjuk kepada manusia, kerana nak bagi tahu kepada manusia, idhabu ila alladhina kuntum tarauna. Allah kata pergilah dekat orang yang kamu riak dulu. Kamu beramal ibadah dahulu kerana Allah kerana nak tunjuk pada manusia, idhabu ila alladhina kuntum tarauna fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pergi tengok. Diorang boleh bagi tak macam mana yang kamu nak. Kamu buat amal ibadah dahulu sebab nak dapat balasan daripada manusia kan. Engkau bersedekah, engkau tunjuk pada orang supaya orang kata engkau dermawan. Supaya orang kata engkau orang kaya. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, cikgu, ada satu hadis yang panjang. Nabi bercerita berkaitan tentang ada 3 golongan, antaranya siapa dia? Orang dermawan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada dia, apa yang kamu buat dengan harta yang telah aku berikan kepada kamu? Dermawan tersebut menjawabkan, aku telah infak harta-harta aku. Aku infakkan harta-harta aku pada jalan kau. Tak ada tinggal sedikit pun, semua aku infak kepada engkau. Allah kata apa kepada si dermawan? Allah kata kazabta. Engkau pembohong, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi engkau infakkan harta engkau supaya orang puji engkau, supaya orang kata engkau dermawan, supaya orang kata engkau hartawan, supaya orang kata engkau murah, engkau pemurah, engkau orang yang baik dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa?
Allah campak dia dan seret wajah dia ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita jangan judge orang lain, terpulang kepada mereka yang nak bersedekah secara terbuka. Boleh tak bersedekah secara terbuka? Boleh tak jadi masalah kalau dia boleh jaga hati. Dan yang kedua, memang boleh bersedekah secara terbuka kalau duit itu adalah duit milik NGO atau duit orang ramai. Dia kena secara terbuka lah, kena bagi tahu. Sebab kalau tak, macam mana orang nak tahu dia, duit tu pergi salurkan tempat yang betul ke tidak? So dia bolehlah publish benda tu. Okey, tapi kalau benda dia buat secara peribadi, yang tu terpulang kepada dia. Kalau dia boleh jaga hati dia, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia rasa lebih banyak kalau dia tunjuk pada orang menyebabkan dia ada sifat riya, itu mempamerkan kekayaan dan kebaikan dia kepada orang lain, wa na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allah kata kepada orang yang begini, idhabu ilal ladzina kuntum tarauna falzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pergilah dekat orang kamu riya dulu, tengok dia boleh bagi ganjaran kepada kamu ataupun tidak. Yang ketiga, apa kata Imam Al-Ghazali, niat yang lurus dan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata hanya berdasarkan niat untuk memperoleh keduniaan. Nampak? Imam Al-Ghazali kata amal kita ini mestilah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata kerana dunia. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, siapa man kana yuridu hayat, siapa yang melakukan sesuatu kerana nak cari keuntungan dunia saja, maka Allah akan bagi. Kan? Wa fi ilaihim, maka kami akan perkenankan. Tapi dia dapatlah apa dunia yang dia nak saja tu. Kemudian yang keempat, waktu, niat dan tempatnya. Waktu berniat adalah di permulaan ibadah. Kan? Waktu berniat, waktu bila? Waktu kita nak ambil sembahyang, waktu bila kita berniat? Waktu membasuh muka. Kenapa basuh muka? Kenapa basuh muka? Wudu kita mulakan dengan tangan, betul. Tapi kenapa basuh muka bau niat? Tu yang wajib, betul. Okey. Kerana dia akan dimulakan dengan yang fardu. Fardu wudu ada berapa? Fardu wudu ada 6. Okey, berdasarkan Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu. Allah mulakan dengan wajah. So ini fardu, rukun. So basuh muka, waktu itulah kita berniat, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Settle lah. Okay? Apa masa niat tempat dia kat mana saya sebut tadi, dalam hati. So tak payah lafaz pun, basuh muka. Kan? Sebab itu adalah yang pertama. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Wa arjulakum ila ka'bai, kaki sampai mana? Sampai siku ke sampai buku lali? Sampai buku lali lah. Wa arjulakum ila ka'bai. Kan itu 4. Okey, buku lali So 4. Tadi saya sebut fardu wudu ada 6. 2 lagi apa dia? Yang pertama niat, yang kedua, yang terakhir, yang keenam tertib. Boleh tak? So itu rukun wudu yang kita niat. So berniat waktu untuk orang yang menunaikan umrah, bila waktu yang terbaik untuk berniat adalah ketika mana melintasi miqat. Dia adalah waktu-waktu dia. Kan? Okay. So kemudian yang kelima, ikhlas adalah sesuatu amalan yang paling mulia bagi setiap amalan ibadat. Amal yang berdasarkan dengan niat yang baik dan ikhlas diterima Allah dan diberi ganjaran. Saya dah sebut tadi bahawa syarat amalan itu adalah apabila yang pertama ikhlas kerana Allah, yang kedua adalah mengikut seperti mana yang telah diajar oleh Nabi SAW. Ulama kata apa? Rubba amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil je. Amalan yang kecil je. Tak ada orang. Ni tak ada orang ni. Dia pergi ambil apa? Dia pergi ambil dia pergi masjid awal-awal kan, antara maghrib dengan isyak duduk. Orang tak nampak apa waktu tu. Dia nampak ada tai cicak. Dia ambil, dia letak dekat penyeduk, dia pergi buat apa? Buang lah, bukan makan. Dia buang. So bila mana dia buang benda tu, kecil tak? Buang tai cicak ni benda kecil ke benda besar? Dia bukan bagi 100,000, betul tak? Dia buang tai cicak je. Apa ulama kata apa? Dia benda kecil, tetapi rubbas ka'amalin saghirin. Berapa banyak amalan yang kecil yu'azzimuhu an-niyah, yang mana ganjaran dia besar kerana niat dia. Dia buat kerana Allah. Tak ada orang pun waktu tu, tapi dia buat kerana Allah. Kan? Dia kata memang tak ada orang, tapi waktu tu CCTV ada. Tak, tapi itu niat dia, suka hati dia. Kan? Kalau dia buat kerana Allah, kan CCTV pun dia pun tak perasan. Kan? Wa rubba amalin kabirin. Berapa banyak amalan yang besar. Saya ni Cikgu Hafiz tak adalah banyak mana Cikgu Hafiz kan. Tapi saya ni, kalau saya tak ada
Tak tahulah rumah anak yatim tu mungkin dah mati dah kot. Kan, rumah anak yatim tu untuk pengetahuan Cikgu Hafiz, saya lah yang sumbang. Tiap-tiap tahun alhamdulillah saya sumbang, tak termasuk zakat lebih kurang 100,000 lah. Besar tak 100,000 tu? Besar. Tapi rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Yang mana dia nampak kecil kerana niat dia. Buat sebab apa sedekah? Sebab kalau tak, orang tak tahu pula. Kan? Orang tak tahu pula yang dia ni apa ni tak menyumbang. Kan? Kali nanti tolong apa nanti bila nak sembelih nanti, nak buat korban nanti, pastikan bila sebut tu orang lain semua kongsi 7 kan. Saya lembu tu saya seorang je. Nama saya seorang kan, 5,700 saya yang bayar seorang. Kan, yang lain kongsi 7. Jadi sebutlah nama saya tu kuat-kuat sikit sebab saya tak sama level dengan orang lain. Ini contohlah tuan-tuan. Kan, wa na'udzubillahi min zalik. Kita kena jaga kan, jaga supaya Allah selamatkan kita insya-Allah daripada perbuatan-perbuatan yang begini insya-Allah. So, kita dah settle berkaitan dengan niat pada minggu ini. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat menariknya Imam Al-Bukhari meletakkan dan hadis ini hadis pertama sebagai permulaan kelas kita supaya selepas ini ayat tuan-tuan, sahabat-sahabat, cikgu-cikgu yang dirahmati Allah, 29 orang yang masih kekal dalam kelas kita ini, mari kita perbetulkan niat kita daripada kenapa pergi kerja, kenapa mengajar anak murid, kenapa nak bagi tahu benda baik pada orang, niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu-cikgu pegang hadis ini. Nabi sebut apa? Man dalla ala khair. Cikgu-cikgu pegang hadis ni man dalla ala khairi. Kan? Man dalla ala khairi. Man, sesiapa, dalla yang mentunjukkan ala khairi, kebaikan. Falahu ajrihi kafa'ilihi, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang ditunjukkan. Dengan sebab cikgu ajar matematik kepada anak-anak murid tersebut pandai dan kemudian dia jadi orang yang bijak bagi sumbang kepada masyarakat. Cikgu-cikgu tahu, cikgu-cikgu punya pahala sedang berjalan saat ini. Masya Allah. Maka bersyukurlah Allah telah pilih cikgu dalam bidang ini, selain bukan kerana dia sebagai kerjaya untuk duniawi kita, tetapi dia juga kerjaya untuk akhirat kita. Ya betul cikgu-cikgu. Mungkin gaji kita tak semewah orang lain. Kita mungkin tak hidup sekaya orang lain. Tetapi cikgu-cikgu, insya-Allah mudah-mudahan cikgu-cikgu menjadi orang yang kaya di akhirat nanti cikgu-cikgu. Kan? Kerana apa? Kerana didik cikgu-cikgu dengan sentuhan kasih sayang cikgu-cikgu, dengan sentuhan ikhlas cikgu-cikgu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita bersama insya-Allah. So, ada lebih kurang dalam 10 minit, 11 minit lagi. Saya buka soalan kalau sekiranya ada yang nak bertanya. Silakan. Ustaz nak tanya, kalau saya dah berniat nak ganti puasa, bolehkah saya batal niat tu esoknya? Untuk dalam mazhab Syafi'i boleh, tak jadi masalah. Untuk dalam mazhab Syafi'i, kalau kita dah berniat untuk nak ganti puasa, kemudian kita esok contohnya kita dah berniat ataupun kita dah pun berpuasa, tiba-tiba kan dah pergi orang kata lah, Wani kau tak tahu ke Wani? Kan si Fatin buat rumah terbuka hari ni. Dia buat lepas Zuhur kejap lagi. Lah, ya ke? Aku pun terlupa, dia kata. Kan, so kita aku tengah puasa wajib ni, dia kata puasa qada. Tak apalah. Qada ni bila-bila masa je ada. Fatih ni bukan senang nak buat rumah terbuka. 5 tahun sekali pun boleh tentu. Pilihan raya pun boleh tentu, dia kata kan. So contoh lah kan. Jadi dia pun buka. Boleh, tak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Cuma kalau berkaitan dengan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang terbaik dari segi hukum boleh, tak jadi masalah. Okey, cuma dia berkaitan dengan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebaiknya cikgu Wani cikgu Syazwani sebaiknya kita gantikan secepat mungkin lah. Okey, lagi sebagai peringatan buat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kejap lagi cikgu Masyita saya baca. Sebagai peringatan buat sahabat-sahabat, kalau boleh cikgu yang lelaki cikgu Hafiz insya-Allah 30 hari cukup cikgu, cukup puasa 30 hari cikgu. Cikgu Hafiz. Tipu cikgu Hafiz, puasa tahun ni 29 je. Okey. Kita raya Isnin kan. Okey. So lawak cikgu Hafiz Okey, so jadi kalau yang lelaki dah settle puasa, apa kata kalau masa yang ada kita settlekan puasa sunat 6. Kan Nabi sebut man sama Ramadan, siapa yang dah puasa pada bulan Ramadan, summa atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa sunat di dalam bulan Syawal, maka kana kasiyami ad-dahri, dia dapat puasa selama pahala je seumpama puasa bila? Setahun. Bila kita nak dapat puasa selama setahun? Kita kena buat sebulan kena puasa 3 hari. Kita dapat puasa selama setahun. Okey? Kita kena setiap bulan 12 bulan kita kena puasa 3 hari pada setiap bulan, baru kita akan dapat puasa selama setahun.
So jadi kita kena amalkan macam tu. Jadi ni tak, puasa 6 hari je, puasa 6 hari saja kita akan dapat pahala seumpama setahun. Masya Allah. Okay, saya mohon kepada yang cikgu-cikgu lelaki, kalau yang cikgu-cikgu perempuan, ustaz macam mana ustaz, saya nak puasa puasa qada, ada pula mungkin baru bersalin dan sebagainya kan. Ni dengan puasa sunat, boleh tak saya dahulukan puasa sunat kemudian saya dahulukan puasa wajib? Saya dahulukan puasa sunat dulu. Ada ulama yang membenarkan kerana apa? Kerana puasa 6 ni dia ada bulan Syawal je. Nanti bila masuk bulan Zulkaidah dia tak ada puasa 6 lah. Kan? So jadi terpulang ada yang membenarkan untuk menggabungkan niat dan sebagainya. Okey? Jadi yang paling terbaiknya kalau boleh hutang dengan Allah tu kita seusaha mungkinlah. Okey, daripada Cikgu Masyitah, ustaz macam mana nak betul-betul fokus untuk niat kerana Allah, sebab kadang-kadang rasa ragu-ragu, betul ke saya buat kerana Allah ke sebab manusia. Baik, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Cikgu Masyitah, kadang-kadang kita kena niat lintasan hati kita, kadang-kadang macam-macam terfikir kita buat ni kerana Allah ke tidak dan sebagainya. Maka perkara yang paling penting, apa yang kita kena buat bila mana kita rasa kita ni tersalah, kita boleh sedar kita ni dah tersalah, aku ni mungkin nak kejar habuan dunianya, kita boleh beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengetahui apa yang berada dalam hati kita. Cikgu Masyitah tahu tak, cara Cikgu Masyitah tanya soalan ini pun salah satu bentuk hidayah yang Allah sedang bagi dekat Cikgu Masyitah. Bila Cikgu Masyitah utamakan bagaimana aku nak jaga hati aku, ini hidayah daripada Allah. Kerana tak ramai orang rasa penting sangat aku nak kena jaga benda-benda ni. Tapi bila Cikgu Masyitah tanya macam ini adalah satuan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk Cikgu Masyitah jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Cuma bila mana kita rasa kita terpesong, banyak kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, daripada Cikgu Afiqah Adlina, Ustaz, kalau kita fikir niat buat baik dengan orang sebab nanti waktu kita meninggal kita harap dia orang akan doakan kita, dikira salah ke? Tak kira salah. Cuma yang paling terbaiknya, sebab macam ni, kalaulah kita buat baik dengan orang kerana kita nak mengharapkan balasan dan sekiranya kita tak dapat balasan tersebut, kita akan kecewa. Saya faham. Cikgu Afiqah kata, macam mana nak kecewa je, saya dah mati, macam mana saya nak tahu dia doakan ke tidak? Kan? Betul. Tetapi amalan tersebut, yang pertama kita buat amalan ini biar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukanlah kesilapan pun, bahkan kita digalakkan, antara kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, inqata amaluhu, terputus segala amalannya, illa min thalathatin, melainkan 3 perkara. Apa dia? Iaitu sadaqatin jariyatin, iaitu sedekah jariah, wa amalin yuntafa'u bih, amalan yang dimanfaatkan. Bila cikgu dah ada ilmu, kemudian cikgu didik orang tu, dan orang tu mungkin dia tak doakan cikgu pun, tetapi dengan apa yang dia amalkan, cikgu tetap akan dapat ganjaran cikgu. Boleh faham? Sebab cikgu ajar sesuatu tu, yang ajar agama ke, ajar dan sebagainya, cikgu akan tetap. Dan bahkan kalau dia doakan, selalunya biasa tak kita doa kita dengar doa macam ni, Allahumma firin muslimina wal muslimat, muallimina wal muallimat. Biasanya kita akan doa begitu di masjid-masjid, dan anak murid kita doakan, ya Allah ampunkan dosa sekalian umat muslimin dan muslimat, guru-guru kami yang lelaki dan guru-guru kami yang perempuan. Maka cikgu-cikgu akan termasuk dalam doa tersebut. So tidak menjadi masalah. Cuma kalau boleh kita buat amal baik ini bukan kerana, sebab kadang-kadang kalau kita buat kerana manusia ni, sebab tu kadang-kadang kita sentak. Aku senyum kat dia, dia tak senyum pun dekat aku. Aku senyum dengan dia daripada tadi. Muka dia pun aku tak nampak, dia tutup kamera. Contoh. Kan kita buat baik kerana nak dapat reflect balik pada manusia, sakit tuan-tuan. Kan? Sakit kalau kita nak dapat reflect balik, kan? Tapi kalau kita buat, saya cakap ni termasuk untuk diri saya sendiri. Jadi kalau boleh kita buat sesuatu, kita kembalikan mudah-mudahan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang sahabat-sahabat perasan tak? Bila kadang-kadang ni contoh sebab bagus juga soalan Cikgu Afiqah ni untuk pengajian kita bersama. Akhirnya dia akan jadi macam mana? Kita akan jadi golongan yang apa? Yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bil manni, dengan manni, ungkit-ungkitan, wal adza, kata-kata kecil. Cikgu Hafiz tu dia tak tahu kok. Aku ni apa je aku tak buat tolong dia. Aku macam-macam aku dah tolong dia. Tapi dia langsung tak ingat apa yang aku dah buat dekat dia. Nampak? Bila mana kita buat kebaikan itu kerana kadang-kadang kita nak mengharapkan respon balik, kita takut. Sebab itu last kali dia akan jadi apa? Dia akan jadi pengungkit lah. Sebab kita dah buat baik, dia tak respon balik macam tu. Apa lagi yang abang nak?
Semua I dah buat untuk abang. Kereta I dah bagi. Tapi abang tak erti nak bagi duit raya kat saya. Contoh tuan-tuan. Okay? Ini contoh lah. Okay? Baik, ada soalan lagi. Ustaz, adakah kadang-kadang video kat TikTok ke sharing ke FB ke salah satu cara Allah tegur kita kerana kita terasa dengan positif padahal tidak tertuju kepada kita? Baik. Mungkin, wallahu a'lam, dia kadang-kadang mungkin itu satu bentuk teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui benda tu. Tapi mungkinlah kan dengan cara dan sebagainya bila kadang-kadang kita terdengar. Tapi tahniah untuk sahabat ini kalau dia rasa bagus kadang-kadang bila kita dengar macam tu dan kita tak melompat. Ada setengah orang tak boleh terima. Kan tiba-tiba datang video dan sebagainya kan. Termasuk saya sendiri. Kadang-kadang kita duduk, ada satu video lalu dekat saya punya FYP kan, lalu tentang ustaz ni dia sebut apa, dia kata kita ni kalau semakin belajar makin banyak kita benci orang, bukan belajar agama nama dia kan. So kadang-kadang bila kadang-kadang kita mungkin sifat kita kadang-kadang kita rasa macam orang ni tak betul dan sebagainya, dan kalau bila mana datang video tersebut, bila mana kita rasa itu ada satu teguran buat kita, ada satu benda yang sangat baik. Dan mungkin wallahu a'lam saya tidak mengetahui, tapi dan mungkin salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur kita. Dan seandainya tuan ataupun cik puan, cikgu yang ada tengok benda tu dan rasa Allah ni mungkin satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Kan? Ini satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Berdosa tak kalau kita tak maafkan salah seorang sebab kita betul-betul sedih dengan perbuatan orang tersebut? Kalau kita maafkan tapi kita dah tak mampu layan orang tu, kita maafkan tapi susah melupakan. Macam mana Ustaz? Banyak betul kata maaf kat sini. Baik, bismillah. Allahumma salli. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di antara golongan Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran. Sahabat-sahabat, kalau nak sebut pasal maaf ni dia benda yang mudah kita nak cakap. Tapi susah kita nak buat. Tapi inilah. Sebab kerana dia susah, Allah bagi kepada kita dalam Quran, Allah sebut dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu dalam mengharapkan keampunan Allah dan syurga yang seluas langit dan bumi, Allah kata kepada kita. Dan untuk siapa orang yang akan dapat keampunan dan syurga seluas langit dan bumi ini? Antaranya adalah orang yang wal'afina anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Sahabat-sahabat, minta maaf cikgu. Mungkin mudah untuk saya cakap benda ni, tapi perit untuk cikgu menanggung dengan apa yang cikgu dah tanggung. Saya minta maaf. Tapi mari kita berfikir sama ada kita nak melayan nafsu kita ataupun kita nak beli syurga dengan kita modalkan nafsu kita ini, kita jual nafsu kita ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu, kita dah maafkan dia dan tapi kita tak layan orang tu, itu tak jadi masalah. Sebab kita kata, enough lah. Aku dah kenal kau, aku dah tahu cakap kau, aku dah tahu kau macam mana. Aku rasa benda yang dah lepas, biar dah lepas. Cuma buat masa ni, cukup kita sebagai kawan biasa. Awak terlalu baik untuk saya, contohlah. Dan cukup kita kawan sebagai biasa. Boleh tak kita buat macam ni? Boleh. Nabi pernah buat. Nabi pernah buat. Sabar-sabar. Nabi ada seorang pakcik. Nama dia Hamzah. Yang kita bicara tadi. Nabi ada seorang pakcik, nama dia apa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah telah dibunuh oleh Wahsy. Sayyidina Hamzah telah dibunuh oleh siapa? Telah dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud. Jadi ketika mana di Mekah, Wahsy telah berjumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tanya dekat Wahsy, Anta Wahsy, aqatalta Hamzah? Adakah engkau Wahsy? Adakah engkau yang membunuh Hamzah? Maka kata Wahsy, na'am, laqad kana minal amri ma balaghaka. Seperti mana yang telah sampai kepada engkau wahai Rasulullah. Tahu tak Nabi jawab apa kepada Wahsy? Afala tastati' an tughayyiba wajhaka anni.
boleh tak mulai hari ni kau jangan tunjukkan muka kau lagi di hadapan aku. Ini Nabi cakap kepada Wahsy, boleh tak mulai hari ni kau jangan lagi tunjukkan wajah kau di hadapan aku. Sebab apa? Bukan Nabi tak boleh move on, tapi ini perasaan emosi manusia. Dan kalaulah apa yang Nabi buat ini benda yang salah, mesti akan turun wahyu menegur Nabi. Tapi tak ada wahyu yang turun. Maksudnya kita boleh, cikgu, kita maafkan dia, cuma kita kata bila kita kata kita tak boleh macam dulu, bukanlah bermakna kita tak boleh, kita tak maafkan dia. Tak, kita maafkan. Tak apa kita maafkan, cuma apa tanda kita maafkan dengan kita tak mengungkit dah. Settle dah lah. Cuma kita harapkan cukup seperti kita tak macam dulu. Begitu. Okey, Ustaz, kalau kita dah minta maaf tapi orang tu pula tak maafkan kita, macam mana? Tugas kita sebagai manusia, tugas kita minta maaf je lah. Ini macam dua orang ni tengah bergaduh je ni. Okey. Ke orang ni dia kata ni kata kat aku ni. Sebab yang soalan teratas tadi dia kata cara Allah tegur kan. Yang kawan ni pula bagi tahu ni, yang kedua ni pula jawab. Kalau kita dah minta maaf, dia tak maaf kan. Baik, bismillah. So Ustaz, kalau kita dah minta maaf, tugas kita, sebab manusia ni kullu bani adam khata'un, setiap manusia akan bersalah, wa khairu khata'in tawwabun, dan setiap pendosa itu, sebaik-baik pendosa itu adalah mereka yang bertaubat. Macam mana taubat seorang manusia itu? Bila dia bertaubat dengan Allah, dia bertaubat dengan Allah dengan cara mohon keampunan, solat sunat taubat. Kalau dia bertaubat dengan manusia dengan cara macam mana? Dia minta ampun. Dia minta ampun. Tugas kita minta ampun kepada dia, dan kalau dia tidak maafkan, terpulang dekat dia. Kita dah selesai. Kita dah selesai. Nabi kata apa? Dalam satu hadis Al-Bukhari kata Nabi SAW, sesiapa kata Nabi SAW, saya tak ingat dia punya lafaz dalam bahasa Arab. Kata Nabi SAW, sesiapa yang ada melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan perbuatan tersebut dia mengambil harta manusia ataupun dia telah membunuh manusia, kata Nabi SAW, falyatahallal minhu qabla an la yakuna dinar wala dirham. Maka mintalah halal, minta maaf. Kalau melibatkan harta, hutang kena bayar. Kalau dia makan harta orang, kena bayar. Falyatahallal minhu. Kalau dia mengumpat, kena minta maaf. Falyatahallal minhu qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datangnya hari yang tidak berguna dinar dan dirham. So kita dah minta maaf. Kalau dia tak maafkan, kita dah selesai dah. Okay? Kita dah selesaikan. Sebab tu saya kata, kepada orang yang kita mana orang buat salah dengan kita, betul apa yang dia buat itu memang salah dan sebagainya, sakit, memang sakit sahabat-sahabat, tapi ingat sahabat-sahabat satu je, bila kita marah kat orang ni kan, kita marah, kita geram sangat dengan dia, kita rasa nak buat balik dan sebagainya, kita nak bawa ke mana marah kita? Bayangkan sahabat-sahabat, bila kita nak tidur, kita akan terbaring, kita akan dibawa ke alam barzakh. Mana marah kita waktu tu? Dia tak ada apa dah. Marah tu tak boleh bantu kita. Betul. Mungkin cikgu akan kata, cikgu Ustaz cakap mudah sebab Ustaz tak kena. Betul, saya mengaku betul. Tapi itulah, saya minta kita fikir bersama ke mana kita nak bawa marah kita. Sama ada yang kita kejar apa yang Allah tawarkan buat kita. Sebab Allah tahu nak memaafkan orang ni bukan satu benda yang mudah. Sebab itu Allah bagi ganjaran syurga seluas langit dan bumi. Adakah tidak afdal untuk lebih menderma pada orang lain sedangkan ada ahli keluarga lebih memerlukan, contoh adik-beradik sendiri? Sedekah yang paling afdal adalah kaum yang terdekat. Ingat sedekah yang paling terbaik dalam satu hadis Nabi SAW sebut, sedekah yang paling terbaik adalah kepada ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita. Maksudnya yang lebih memerlukan lah. Tapi kalaulah adik-beradik kita memang semuanya kaya raya, kan? Memang ada kaya raya, tak apalah. Tapi kalau adik-beradik kita yang memang lebih memerlukan, kita pergi sedekah dekat orang lain sedangkan adik-beradik kita mungkin kita punya adik kita pun susah dan sebagainya, maka lebih baik untuk kita bersedekah kepada orang yang terdekat dulu. Kerana apa? Kerana sedekah ini dia boleh mengeratkan kasih sayang. Kan? Adik kata, bagus kakak aku ni. Kan? Bagus kakak aku ni, kalau perempuan lah, atau bagus abang aku ni bagi kat aku dan sebagainya, dia boleh mengeratkan kasih sayang. Kan? Ni contohnya kan, apa tengah hari raya ni, boleh lah kan, salurkan kepada duit raya. Siapa yang perlukan nombor akaun saya boleh minta kat Cikgu Hafiz lah. Ni contoh lah. Okay. Baik, ada lagi soalan ke? Okay. Baik, terima kasih kepada semua para
penanya soalan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati kita. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan, terlajak bicara dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan, pada hari yang pada minggu yang sama, insyaAllah pada jam 9.30 boleh ke apa Cikgu Hafiz okey kot 9.30? Okay, sebab saya takut nanti kadang saya balik lambat kan, kadang ada kuliah ke apa, saya dapat okey kot 9.30. Baik, terima kasih sama-sama Cikgu Masyita, Cikgu Azwan apa dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita. Itu saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.